Okey, hari ini pukul pada pukul 12.46 tengah hari, pada tarikh 25 hari bulan 25 hari bulan 6 tahun 2026. Ini keadaan kecoh bila mana pihak masjid menghalang Badan Kebajikan Silaturahim menguruskan jenazah ahli BKS sendiri untuk menguruskan jenazah. Jenazah dah sampai lama dah urus lama dah. Tapi apa yang berlaku ialah jenazah dah di dalam liang lahat tapi tak boleh kebumikan lagi. Inilah keadaan dia. Ahli waris ditekan oleh pihak masjid seolah-olah untuk bersetuju menyerahkan pengurusan jenazah tadi kepada pihak masjid yang bernilai charge pengurusan sebanyak 1,400. Ni, ahli waris dalam keadaan menangis sekarang ni. Dalam keadaan tidak boleh. Jenazah dah ada dalam liang lahat. Okey, ni jenazah dah ada dalam liang lahat dah. Tapi masih tidak boleh ditanam. Ini keadaan yang berlaku sekarang ni. Macam inilah keadaan bila mana urusan umat Islam disusahkan.